Boba tak busy. Budak engineering guys. Budak engineering. Para angin. Kita bawa Isya pergi KTV. Parah banget. Cikgu fizik kenapa? Apa faktor dia? Aduh. Jumpa lagi nanti. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi nanti. Yang kita beli, Zarif kau beli apa? Jom bayar. So hari ni saya akan pergi iftar dengan kawan saya, Cinta, Amani dengan lagi satu kawan Cinta, which is Laila. So kita akan iftar jauh sikit hari ni dekat Blok Penang sana, which is dekat Queen's Bay. So this is my look for today. Pakai kemeja dark blue and also this short. Mana beli satu? Memang aku beli, aku buat. Mami nak beli tumbler. Dia ganas sangat tapi patah. Kita nak belanja kita. Point. After the Amai tengah main masak-masak. Hai, kenapa tak stop? Abang mak aku tengok YouTube ni. Maggi. Aku tak boleh makan Maggi. Aku YouTube Mak Eji. Jadi siapa-siapa minat dengan Mai, dia boleh kacau cheese. Kelebihan dia boleh kacau cheese. Tengok. Nasi lemak apa? 2 biji. Tak tahu ingat yang orang nak makan. Okey. Dia bagi. Tak tahu lah, dia orang sedekah kat kita orang. Tak tahu dah satu-satu ni. Okey. Aku nak pergi. Bye-bye.
sikit muka dia. Jumpa lagi iftar depan. Okay. Ada peminat-peminat saya. Nantikan yang seterusnya. Sign up. Cish. Bye Laila. So Laila lah. Bye bye. Bye korang Eli dah bawa motor. Jangan rempit. Guys, kita dapat kita masuk. Tak mengapa. Bye. Ya, kamu boleh. Jumpa lagi nanti. Bye. Bye. Elok juga bawa kereta. Kita dah nak balik. Mana ni? Tari. Jom balik. Sekarang dah pukul 11. Tak tahu lagi bila kita akan keluar. Nanti lepas intern nanti. Mungkin. Dia macam ni, dia selalu je nak jadi setahun sekali. Itulah tu setahun sekali. Itu pun sebab puasa. Yes. So untuk hari ni saya akan pergi mengajar daripada pukul 3 sampai pukul 5:30. Sekejap. So hari ni kita akan pergi berbuka lagi. Cantik je sebab lampu. Ya. Okay. Okay, cepat-cepat. So, kita kat mana? Sekarang kita dekat kita choose. Our driver for today, memang dia je driver kita kalau dalam kroni ni. Kami apa tiga? Bola. Ada beza di bawah. Tak nampak sama joki. Wow, jadi. Halo, so hari ni kita akan pergi ke Maidin. Kita nak beli barang dan also kita nak cari baju raya. Sekarang pukul 8.11 minit. Belikan guys. Labubu. Kita nak pakai raya. Tapi ke raya dia Makmur. So now kita baru nak keluar dari Maidin. So kita akan ke Perda untuk mencari baju raya, tudung raya, scarf raya, semua raya. Okay? Mak saya yang beli guys. Saya punya tak ada tapi saya tak pakai.